Dah, hari ni kita belajar spear. Raya ke? Raya. Raya Haji. Okey. Kita tak nak banyak cakap macam Samdul cakap banyak-banyak. Kita belajar sistem 4D Yang 4D R25. Bukan R25, ni tahun 25 yang baru kan. Sekarang ni 26. Yang 4D 26 yang baru. Kau nak buat video grafik video grafik, video macam ni. Video grafik macam Transformer kan. Kau buka YouTube. Kat YouTube search Transformer. Ni kepada adik-adik nak belajar buat video main abang ajar buat video. Macam ni. Ni 3D. Nampak? 3D. So, kita pakai benda ni. Buat grafik 3D. Okey, ni spear. Dari mana datang spear? Dari sini tekan kotak ni. Ni Cinema 4D tau. Dia untuk buat grafik filem, buat drama, buat iklan. Grafik filem. Okey. Macam-macam boleh buat. Okey. Okey, dia kosong. Dia putih kan. Ni nama dia polygon. Okey, dia ada setting. Okey, masuk setting. Lepas tu kita nak color dia. Dia ada texture dia. Kita nak buat texture dia. Nanti aku tunjuk. Nanti abang tunjuk. Okey. Ni 1, 2. Ni spear. Tu naik atas. Kita pakai edit edit, copy, edit, paste. Ni atas. Ni atas. Kita pakai simulate. Kita pakai effector. Kita pakai Voronoi. Okey, ni bawah. Ni, kita insert bawah dia. Okey, nampak dia ada color dia. Okey. Bila kita play, tekan play. Tak ada apa-apa. Ni pada siapa yang mula nak belajar, budak-budak baru kan, BBNU, budak-budak baru nak up. Jangan asyik main motor je, main kereta. Kita main video. Okey, kita buat konten. Dia macam kita pergi pancing kita main golf, kita melukis, kita buat video. Kita jadikan dia satu hobi Boleh dapat duit dekat YouTube, dekat TikTok, dekat FB. Okey. Boleh dapat duit. Pada yang tua-tua tu memang dia tak larat lah. Okey. Okey, ni Cinema 4D, dia software tau macam ni. Ni Cinema 4D. Kan, ini Premiere Pro, ini After Effects, ini Photoshop. Okey, ni software yang kita pakai. Okey. Lepas tu kita masuk effect. Dia ada effector. Kita pakai simulation text. Kita pakai rigid body. Okey, ini effect dia. Nampak dia jatuh ke bawah. Okey. Okey, ini transformer. Nampak tak? Pecah. Kan? Macam mana kita nak buat dia? Macam ni. Tidur. Bukan tidur. Nampak dia jatuh. Nampak? Okey. Kita masuk satu efek kat sini. Kita pakai simulation. Pergi kat sini, tekan kanan. Simulation, rigid body. Sini. Mana baru nak belajar tu lah. Tekan ni. Tengok. Dua-dua jatuh. So, yang bawah ni tukar, dia ada immediate D. Dia ada velocity. Dia play. Nampak? Bila kita letak atas lagi, dia jatuh. Pecah. Kita tukar kepada collision. Nampak? Dia pecah. So, kita pakai plane.
grafik, motion grafik. Okey, pada adik-adik nak belajar tu abang ajar buat video. Okey, tekan kanan, motion tag. Pakai collider. Tekan play. Nampak? Macam tu. Macam tu. Okey. Sama cerita dia macam ni. Nampak? It's you and me, Megatron. No, it's just me. Macam ni tadi. Iklan pula. One last chance. Get full access to TradingView, completely free for 1 full year. Unlock pro-level charting tools. Ni. Macam ni lah dia buat. Okey. Nampak? Okey. Okey. Nanti kita belajar yang lain. Nanti kita belajar yang lain. Bye-bye.